ulama dunia, nak mereka makan dengan agama. Ni yang Nabi kata akhir zaman orang muda-muda bercakap pasih tentang Quran dan hadis. Waktu bid'ah, waktu bid'nu, waktu bid'atika, tapi tidak beriman sedikit pun. Nak menyesatkan orang ramai. Ni amat. Cakap pandah begini, tulis gitu hadis ni menyesatkan orang ramai. Tadi ada dalam TKO. Dal wa mudil, sesat lagi menyesatkan. Dia kata Ustaz Zahar tak betul. Pasal mengajar khabar orang puang haram pakai baju ketat-ketat, seluar ketat. Yang sebenarnya tidak haram. Iaitu makruh saja. Baca tak? Orang ni sesat lagi menyesatkan, dajjal atas darat kering. Ada tak ulama-ulama berani mengatakan puang boleh pakai ketat? Tak ada seorang ulama pun. Walaupun ada nas, ada disebut dalam kitab, memang betul. Waktu kita kata sama, daripada dulu dah kita mengajar. Siapa yang ingat, saya mengajar kalau orang puang semayang, dia pakai baju tutup belaka dah tapi ketat. Sah semayangnya tapi makruh. Ajak dengar kita khabar. Ajak. Hak tu kita khabar. Bab ulama kata orang puang pakai ketat makruh, iaitu dalam semayang dalam rumah dia. Kitab-kitab fiqh pun sebut gitu. Dia ambil dalil makruh ni, dia kata boleh pakai ketat luar rumah. Ni sesat lagi menyesatkan. Nampak sesat? Nampak pasal kata ulama hak dia ambil tu semayang dalam rumah, dia pakai baju ketat luar ketat. Tutup aurat dah, sah semayang tapi makruh. Nyebahang boleh pakai luar. Jadi dak makruh haram tak? Dak haram boleh lah. Dak dosa. Tu kata dajjal. Berasa ke bijak dah, dajjal dapat nama. Lepas tu dia kata kita yang fatwa haram pakai ketat. Bukan kita. Tak je dengar ulama lain kata haram pakai ketat. Tak je. Ke kita seorang Kita bukan ulama, kita ambil ulama tolong khabar. Kata bodoh duduk diam. Tanya tok guru mana pun tak boleh. Tak ada tok guru kata makruh. Makruh dah mayang seorang lah bilik pakai baju aerobik. Dan juga di antara kita beramal dengan sifat al-muqi atau nama al-muqi bagi nama Allah ini, iaitulah jangan kita sayang dengan harta benda kita daripada memberi makan kepada orang lain. Tu. Rupa-rupanya Asma' Husna ni bukan untuk kita dendangkan saja, untuk kita amalkan juga. Bila Allah al-muqi yang memberi makan, memberi minum, maka kita ambil sempena, kita beri makan ke orang, beri minum ke orang. Masuklah kedai tengok nak bayar, meja tu kira tak. Buat tak gitu sekali. Takkan basak kita. Tidak pernah di dalam sejarah orang menjadi muflih dengan sebab murah belanja orang. Aja dengar? Tak ada. Tak ada orang lagi bankrupt dengan sebab menderma. Kira kat kita 2,5 dah tu meja tu. Kira tak? Meja tu tak payah JKK. 2 kali mudah. Zaman Nabi hari tu tak ada kedai-kedai kopi macam kita ni. Makan sejik, makan rumah. Jadi kita ni mudah. Masuk restoran, masuk kedai kopi, bayar semua. Dah boleh gaji 1,000 ya. Masuklah kedai makan pagi, bayar semua. Kira-kira 18 riyal. Dah usah ingat 18 riyal. Allah pahala banyak. Tu makanan kita. Bila kita mati lagi, Nabi kata wa ma tasaddaqta faqad abqaita. Apa yang kau dermakan sedekah tu yang kekal. Ni dengan sifat, dengan nama muqi, maka kita pun suka beri makan ke orang.